So ni tuan, saya nak buka dia punya full bonnet dia. Kat bawah ni ada button. Okey, tekan ni. Dia dah. Okay, ni tempat duduk dia. Kita lipatkan dia punya lapik kaki dia ni. Tarik. Kat depan. Tarik tali yang ni. Okey, nampak sekarang dah ada ruang bawah. Tarik ni. Alright. Betul. Ada tempat megang. Kat sini ada charging power outlet. Ini kat order. Okay, tuan, ni bahagian belakang dia. Tarik sikit je. Okay. Dia tarik sikit je tau tuan. Tengok dia tarik sikit je. Memang mantap. Sikit je, tak payah tarik banyak. Sikit je. Dalam ada. Okay. Ini punya. Tu boleh tarik tutup lah tuan. Okay. Dalam atas ni dah siap ada TV kat sini. Okay. TV nanti dia bersambung dengan depan lah. Aircon controller dia. Ni untuk adjust lampu dia. Kursi semua ada armrest. Tu. So ni button untuk buka tutup pintu dia. So saya nak tutupkan pintu dia. Ni tuan, saya nak start dia ni. Okay, start dekat button dia kat belakang ni. Okay, tekan brake, baru tekan start. Ni dah start dah. Ni aircon control dia lah. Boleh setting untuk depan, aircon depan, dan juga boleh setting untuk aircon belakang.